Halo hai, Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk video ini, aku nak recap sikit experience kami menyediakan perkhidmatan PA system yang berlangsungnya di Kampung Prajurit Teluk Gong. Dan ini adalah majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri yang dianjurkan oleh sahabat aku dan juga keluarga beliau, iaitu saudara Amiruddin. Majlis ni bermula dari jam 5 petang sehingga lebih kurang 1 pagi. Dan Alhamdulillah yang dapat korang tengok, ini adalah suasana petang hari di Teluk Gong. Majlis baru sahaja bermula, tetapi walaupun baru sahaja bermula, tetamu dah ramai guys. Kerana apa? Kerana bila orang kata pihak tuan rumah ni adalah orang yang baik-baik, insya-Allah ramai tetamu akan datang sebagai tanda ingatan, sebagai tanda silaturahim daripada pihak tetamu dan juga keluarga tuan rumah. Dan ini adalah satu perkongsian rezeki daripada pihak tuan rumah kita, khusus untuk sahabat handai, jiran-jiran tetangga dan juga ahli keluarga. Okey, dan masuk ke hari yang dah pun menjelang malam. Dan ini adalah Amir. Ini adalah Amiruddin. Nak jadikan cerita, boleh pula baju raya kita orang sama. Sembang punya sembang, rupa-rupanya dua-dua beli baju raya dekat Titi. Tapi Amir tetap lagi handsome lah. Dia mesti lagi handsome. Kau tengok dengan tanjak ni, aku pun tak tahu dia tengah nyanyi ke dia tengah azan. Dan lebih menarik lagi, untuk session malam ada artis jemputan guys. Kita ada Wak Hermantino, artis veteran yang dibawa dari Tanjung Karang. Orang kampung aku lah tu lebih kurang kan. Dan seorang lagi artis jemputan kita ada jelmaan semula Allahyarham A. Ramli. Kita bersama dengan A. Rozaini pada malam tersebut. Dan mereka perform sangat best. Diorang sangat-sangat sporting. Syukur Alhamdulillah. Yang boleh aku katakan, majlis ni sangat-sangat meriah. Daripada petang ianya bermula sehinggalah ke penghujungnya pada jam lebih kurang 1 pagi. Dan ada juga birthday celebration untuk ahli keluarga yang menyambut ulang tahun kelahiran untuk bulan Mac dan juga April. Majlis yang sangat-sangat best. Ada rezeki jumpa lagi. Adios.